Abang Arkos, nak aim dalam memanah macam mana? Korang rasa Abang Arkos ni aim ke tidak? Macam ya, macam tak. Sebenarnya memang aim. Cuma anchoring Abang Arkos adalah macam ni. Tarikan sehingga paras bahu di shoulder bone. Kelebihan anchoring macam ni, kita tidak lagi 100% mengharapkan pada visual sahaja. Inilah dia kaedah instinktif dalam memanah. Di aim juga, tapi lebih pada muscle memory yang telah dilatih. Semua ni bermula dengan latihan body form. Body form ni ada pelbagai style, bergantung pada teknik yang korang gunakan lah. Abang Arkos punya teknik adalah teknik Hungarian. Jadi tarikan dia begini dan anchoringnya berada di sini. Bila korang dah cukup latihan body form dan konsisten, korang akan dapat aiming korang tu dengan sendirinya dan korang faham macam mana nak tuju arrow korang tu pada target menggunakan body form korang tu. Last but not least, kalau korang nak memanah santai dan tak nak risau bow korang cepat rosak, korang boleh gunakan bow Cobra macam Abang Arkos pakai sekarang ni. Arrow dia bila pergi, padu gila guys.